kenapa sebuah bandar kecil di Pahang pernah digelar sebagai El Dorado Malaya. Ini bukan cerita turun-temurun. Ini direkodkan oleh media. Raub pernah menjadi simbol kekayaan dan harapan. Pada satu ketika, manusia datang ke Raub bukan untuk berehat, tetapi untuk mengubah nasib. Raub adalah antara bandar yang membentuk ekonomi terawal Tanah Melayu. Bandar kecil tetapi peranannya besar. Apabila masa bergerak, ada bandar yang terus bersinar. Ada juga yang memilih untuk diam, menyimpan sejarahnya sendiri. Namun nilai Raub tidak pernah hilang. Dia hanya menunggu untuk difahami semula. Tidak semua warisan perlu dilaungkan. Ada yang cukup dikenang. Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow man.